keluarga Ahmad Taib mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Mungkin sikit weh. Tahu lagi berapa hari nak raya. So, today kita akan tukar lampu raya. Sebelum ni guys, lampu raya kita yang lama yang telah berapa tahun je? Sabar. Kita tengah pasang lampu raya. Okey, perancangannya disebabkan kita untuk gantikan lampu ketupat kita. So, kita akan jadikan lampu ni yang tak ada bentuk ketupat, jadikan dia bentuk ketupat. So, lampu ni sekarang ni dah tamat dah riwayat dia ya. Nantikan. Okey. Apa checklist tugasan sebelum hari raya? Jangan dekat sangat ni. Okey. Sama. Hari ni saya akan lap bunga-bunga palsu mak. Lepas tu kita akan buka semua kapet yang ada. Dan juga kita akan mop dinding. Kita harap kita dapat membanggakan mak ayah lah. Okay. Jadi wakil taman ini untuk menang. Dia lawan yang tu. Itu tak ada apa yang menarik. Tak tahu kau mak. Sana kau mak. Anak yang tu, Mama Carey. Mama Carey tu apa bang? RM15. RM15 memang Mama Carey. Ni dua. Yang tu. Yang dua. Cakap sikit Abang Ji. Sini saya ingin menyatakan bahawa saya nak beli kacang. Kami sokong Azhar. Okey, dah balik. Kek saya tak nama Aku nampak mak senyum. Dah. Balik je. Masak. Dia cik Abi tarik. Yang ini Spaghetti kambing. spaghetti. Kambing. Ni apa Abang Ji? Nugget olive oil. Mak mata tertengah ada kita orang rumah kat nasi. Cakap ya, hari raya hari apa? Hari Selasa. Mas. Bukan itu pasal. ID. Sekarang buka ni. Spaghetti kambing. Ni apa? Jiran lagi. Ni Ayam. nugget olive oil. ID sini. Raya hari apa? Hari raya. Hah? Hari. Hari-hari. 7.18. Adi. What the?
Kaos ke baju semua? Ha? Wih. Tiba unboxing kat tengah-tengah. Ha? Main-main. Wah, ini main-main je. Adik tu dia nak kasut tu. Boleh tak? Kasih hijau. Kasih hijau. Aku nak kasih. Main tadi. Suka lah semua. Sudah tak ya ambil tu Semua main? iPhone ya. Bapak, sama 3 biji tu. Boba. Tak boleh. Anak tak. Baby pun tak boleh banyak duit. Saya student. Student ada pas tak? Ada. Boleh lah. Jangan marah. Pakai sokok hari raya. Apa tu dah? Kita cuba dan kita cuba apa. Sama yang wajib pun kurang kasar ya. Dapat duit ada. Cakap lagi. Kenapa tak ada duit? Oh, Terlepas-lepas lagi gambar. Cepat cakap. Cakap. Makan. Lepas ni Aidin janji dengan tu nak mandi cepat, okey? Tak boleh bangun tidur tu mandi, jangan lengah-lengah. Lepas tu jangan pakai pamper lagi. Kan dah besar. Okey. Allah memperkirakan dia alim buta. Fitri tak ada salah ngatuk. Aku dah habis sampul. Lagi ya ni. Ya ilaha illallah. Raya maaf dari batin. Minta maaf saya silap. Doakan ibu berjaya selalu. Apa skrip? Okey. Saya doakan ibu berjaya selalu. Amin. Saya sayang mak dan ayah. Terima kasih untuk segalanya. Ya, buat saya. Apa skrip tu? Buat semangat ya, belajar, Pak Daud. Doakan ibu berjaya. Dah. Sayang mak. Dah habis. Dah lah, segala waktu tua ni. Fitri tak salah atuk pun. Lambat. Ya Allah. Aduh, mungkin dia. Salah salah balik betul-betul. Maaf. Mati. Tak ada maaf. Maaf. Lahir. Nenek. Batin. Mati. Mama cakap minta maaf. Minta maaf. Tak, Mama cakap. Mama minta maaf dengan Aidin tau. Aidin. Okey, saya marah-marah Aidin Aidin. bagi apa ni? Fokus dulu. Raya. Bapa tak dapat duit. Bapa tak dapat duit. Nah. Cakap apa? Minta apa punya? Cakap siapa? Adik punya. Cakap. Banyak belajar. Berkata betul. Tak, okey. Dia tak tahu dalam jalan. Untuk ngaji. Abi skrip ya. Dia memang ada skrip setiap seorang. Maaf tak Kak Yu, sayang Kak Yu. Terima kasih. Sayang. Doakan yang cepat jodohnya. Sabar. Dah lah Abi tadi. Lawa dia sampai dia dah ni. Pakai sifat. Selamat Hari Raya. Maaf saya silap Aidin. Cakap apa? Terima Minta kasih. maaf, Aidin minta Cakap maaf terima kasih. tau. Selalu marah-marah Aidin. Tapi Aidin marah sebab sayang. Satu. Aku marah. Acu marah. Aidin minta maaf Aci yang marah. Acu pun minta maaf juga. Okey. Selamat Hari Raya. Kosong-kosong. Ada duit raya ke tanya Acu? Peluk Acu ha. Iya. Aidin sayang Aidin. Abu biru waduan. Kakak. Tapi selamat Hari Raya kakakku Echa. Tapi tadi Oh, lap pula kat tudung Abi. Kat belakang dia lap. So, hi. Selamat Hari Raya. Acu. Lambat dah ni ikut sana. Lambat tanya. Aku ucapkan Selamat Hari Raya Aidin Fitri.
Jangan dia kena apa? Bodoh wae. Semua handphone. Last kali. Semua tengok main nombor ni. Kuris. Dapat apa malam? RM2. RM4. Bagus juga. Beli kat mana ni, Boy? Ha? TikTok. Boleh tak sempat. Ayu tak dapat RM2. Terima kasih. Apa? Berapa RM10 Tulis aku dia orang tulis Tulis balik Tulis balik Rumah tengok betul ke tak? Okey. Nak tidur lah nunggu. Balik hotel je. Ha? Apa lah? Saya dapat duit hari ni tak? Ini yang ambil saya punya, saya bawa rumah tadi ya. Lambat ya. Waktu nak jadi Robert. Hanya dah naik pun terbang lah. Terbang mana ni? Garan tak ada. Jalan tu lagi ambil lah. Oh. Satu ni aku dah au. Dia promo. Korang sedang mencari ais di kedai Aceh yang lagi satu. Ada tak tadi kat kedai tadi? Ada. Macam mana ni? Orang nak datang ni pukul 10 dah ni. Lagi 5 minit pukul 10. Makanan ni dia nak balik dekat Malang tak meletup. Ambil baca baju. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Bye. Cakap bye Tok No. Bye Nek Jo. Bye, Tonal. Bye, Nenek. Tegakkanlah, jangan nyanyi. Betul-betul je. Jemur mengkuat. Panas saja, panas saja. Aku setuju ni. Pagi buka puas sikit lah. Tenang, bahagia, sehat, bahagia dulu dan akhir. Doakan dulu. Okey, sabar ya. Bina, mana Bina? Selamat Hari Raya Mina. Selamat Hari Raya, cakap selamat Hari Raya dulu. So istilah lambat, Cakap selamat Hari Raya. Hari Raya. Cepat. Selamat Hari Raya Bami. Maaf saya batin. Salah kat dia raya ke? Salah minta maaf. Sekali lah. Kami ucapkan Selamat Hari Raya. Daripada Bob Family. Silakan Muhammad Aminuddin dengan lagunya Satu Hari di Hari Raya.
ready, aku nak balik. Sini ke sana. Sudah ready. Nah, sudah ready. Sudah ready. Aku nak balik keluar. Macam tu. Sebelum remaja dibelai ibu bapa diberi apa yang diminta. Sesudah remaja dia kenal dunia, tak nak ikut cakap ibu bapa. Sebelum dapat kerja janji tekun bekerja, sudah diterima cuti dan MC saja. Belum dapat gaji nak jimat tak nak rugi. Sudah dapat gaji duit habis ditoli. Sudah dapat gaji duit habis ditoli. Habis ditoli sana sini. Tapi hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya dah dalam kocek. Kuih raya cek, servis kereta cek, sudah ready aku nak balik. Manate sini. Nah, nenek kasih bunga dia. Ramai. Okay. 3. Mana ada? 3. Pada sini. Cantik lu. Lawa. Okey dah. Dua, tiga. Okey. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu. Lupa nak bincang, belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu. Lupa nak bincang, belah saya dulu, bolehkah begitu? Ramai yang dah rindu, bolehlah sayang. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. lahir dan Terima kasih, Mak. Lawak selasi dan pidang. Dan kau Mak. Terima kasih, Mak. Tino. Ni orang Jawa semua. Itu Jawa. Hai, Mami. Selamat Hari Raya. Mak panas ni mak. Hari ayah panas ni lah. Hari untuk kita tahu. Apa panas ni apa? iPhone 17 Pro Max 17 Pro Max 256 GB. Cantik sungguh iPhone 17 Pro Max ni. Wow, warna silver. iPhone 256 GB. Wow. Sayang sangat ni batu kata. Kasih. Kau nak kasih ke tadi kasih. Apa ni gambar? Mama kasih. Wah, datin. Wah, tingginya. Oh, ya, awak susun ke? Alah, Ayo, kena ambil gambar. Salam. Aminah mana?
Dah lepas dia raya kelakar. Salam, salam. Nak salam. Ayah happy betul dapat dia raya. Happy lah. Hi baby. Hai okey. Siapa raksasa? Amina. Aminah raksasa. Aduh, Mek. Benda tunggu lama basikal. Mak kaki dia orang makan ikut sama mak. Masing-masing tempus kembung. Nanti ambil pancake dia. Pancake. Ha. Itu apa? Tu ya, dia makan tu nama dia pancake. Habis dah blueberry, okey makan pancake. Pancake. Aini jangan pegang stokin. Ah, makan telur. Itu nak masak. Kakak. Wah, aku dah ada situ. Okey, Mina jaga kau. Oh no, Tia.